أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Saudara Amin Idris selaku pengacara majlis pada malam ini, yang dihormati lagi dikasihi adinda saya Dr. Sani Al-Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Maki wa sahibu, Masya Allah Al-Ustaz Al-Muhtaram Al-Muadzin, dan dif-dif kehormat, barisan-barisan penganjur majlis intifadah pada malam ini, dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Ta'ala. Dialah Allah yang memilih untuk melahirkan kita di kalangan umat akhir zaman, umat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang dilahirkan ke muka bumi ini menjelang berlakunya kiamat, yang mana kita sedia maklum di dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis baginda sallallahu alaihi wasallam membayangkan menjelang berlakunya kiamat akan berlaku banyaknya al-fitan wal malahim, sekalian fitnah-fitnah terhadap umat akhir zaman, dan peperangan yang akan menumpahkan darah yang begitu banyak. Yang hakikat sebenarnya Islam adalah agama perdamaian. Agama Islam tidak menggalakkan peperangan. Agama Islam tidak sukakan peperangan, sebagaimana kata-kata Puteri Balqis kepada bala tenteranya ketika mana mereka menawarkan peperangan untuk berperang dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mereka mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat ahliha adillah. Raja-raja yang zalim di dunia ini, kuasa-kuasa besar, bila mana mereka masuk menyerang mana-mana kawasan penempatan orang awam, afsaduha, mereka akan merosakkan segala ekosistem seluruh kehidupan manusia setempat. Wa ja'alu a'izzat ahliha adillah, bila mana musuh menyerang sesuatu tempat, sesuatu bandar, sesuatu kota, mereka akan menjadikan orang-orang yang mulia dalam negara tersebut menjadi hina. Dan ini pernah berlaku pada negara kita sebelum merdeka, Masya Allah. Wa kadzalika yaf'alun, itulah perangai mereka sampai kiamat. Namun demikian, umat Islam juga diajar oleh Allah Ta'ala tidak menunggu saja musuh menyerang kita, menyembelih kita, membinasakan kita. Namun demikian, dalam Islam ketika mana Allah Ta'ala melihat musuh-musuh Islam melampaui batas ke atas umat Islam, maka di saat itu Allah Ta'ala mengizinkan udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah benarkan orang Islam bangkit mempertahankan diri mereka untuk berjihad menentang musuh-musuh Islam yang melampaui batas, biannahum zulimu, disebabkan mereka dizalimi, wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sangat mampu untuk membantu perjalanan dakwah dan jihad umat Islam. Dan begitulah keadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana membangkitkan umat Islam, Allah Ta'ala telah bangkitkan umat ini dengan satu semangat perjuangan intifadah yang digerakkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana hati para sahabat telah menjadi mati disebabkan kekufuran dan kemaksiatan. Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, Masya Allah, Allahul ladzi, Allah Ta'ala yang telah menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Maka Masya Allah, daripada awal man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Bukankah dulu para sahabat Nabi ini jiwa mereka telah mati, mereka tidak ada semangat untuk memperjuangkan agama ini, tetapi fa ahyainahu, lalu dengan berkat tarbiyah dan targhib daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jiwa tersebut telah dihidupkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Taala telah firman, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai orang beriman, wahai Nabi, berilah galakan kepada orang beriman untuk mereka bangkit berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Seandainya umat Islam ada 10 orang yang bersabar, 10 orang Islam mampu mengalahkan 200 musuh yang jauh lebih kuat daripada mereka. Sepanjang sejarah umat Islam tak pernah menentang musuh yang lemah. Selalunya dalam setiap ghazawat yang telah dijalani oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan menentang musuh yang jauh lebih kuat daripada mereka, jauh lebih banyak daripada mereka. Namun demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggunakan kekuatan doa, kekuatan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam peperangan Badar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuh kain ridanya, merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka in tuhlik hadhil asabah lan tu'bad ala wajhil ardi ila yaumil qiyamah. Ya Allah, seandainya kau binasakan bilangan tentera Islam 313 ini, kami khawatir takkan ada siapa lagi akan menyembah engkau di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Begitulah dalam setiap peperangan yang telah diharungi dan dijalani oleh Nabi dan para sahabat ridwanullah ta'ala ajma'in. Setiap peperangan tersebut akan mereka mendapati pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala yang membantu umat Islam. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Demi sesungguhnya Allah taala telah membantu perjuangan kalian di saat kalian sedang berada dalam peperangan Badar, di saat umat Islam berada dalam kelemahan. Masya-Allah, Allah telah mengutuskan 1000 para malaikat, bala tentera di kalangan para malaikat untuk mengalahkan tentera Quraisy yang waktu itu bilangan mereka 1000 orang. Maka demikianlah berlaku dalam setiap peperangan. Namun demikian umat Islam dalam mereka berjuang bersama dengan Nabi SAW ada pasang dan surutnya. Ada setengah peperangan berakhir dengan kemenangan di pihak umat Islam, tetapi ada juga peperangan yang berakhir dengan kekalahan di kalangan umat Islam. Salah satu daripada peperangan itu adalah dalam peperangan Uhud. Masya Allah, dalam peperangan Uhud ketika mana umat Islam awalnya telah mencapai kemenangan, tetapi disebabkan ada sedikit kesilapan yang telah dilakukan oleh beberapa orang sahabat yang bermukim, yang berkubu di Jabal Rumah. Mereka telah turun daripada bukit melanggar arahan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kesilapan mereka, apabila ada di antara mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala datangkan kekalahan yang berat sehingga dalam peperangan Uhud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah patah 2 batang giginya, dan topi besi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pecah dan melekat di kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Tersebar berita di seluruh dalam peperangan tersebut, medan Uhud, sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Waktu itu berita tentang pembunuhan baginda sallallahu alaihi wasallam telah tersebar sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, sehingga penduduk Madinah telah menjadi lemah. Semua para sahabat telah berlutut dan telah seakan-akan merasakan tidak ada makna lagi kita teruskan perjuangan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat. Namun demikian, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, bangkit seorang wanita yang bernama Nusaybah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Dalam keadaan dia seorang wanita yang awalnya datang ke medan perang hanya semata-mata untuk sediakan makanan dan perubatan untuk merawat tentera-tentera mujahidin yang berjuang dalam peperangan Uhud. Namun demikian, bila dia melihat umat Islam khususnya kaum lelaki masing-masing telah mengalami kelemahan, sudah tidak mampu nak meneruskan perjuangan, sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, ketika mana kita menyaksikan orang-orang di Gaza, umat Islam dibantai berhabis-habisan. Masya Allah, rumah mereka dibinasakan, perkampungan mereka telah hancur, sumber makanan telah habis, ketika mana umat Islam sedang sebahagian besarnya sedang berputus asa. Namun demikian, Masya Allah, di zaman Nabi SAW, cetusan kebangkitan untuk menggalakkan kaum lelaki supaya bangkit kembali berjuang menentang musuh Islam, maka perkara tersebut telah dimulakan oleh seorang wanita yang bernama Nusaybah. Pada hari itu dia telah mengambil pedang dan dia telah mempertahankan baginda SAW dengan diri dia sehingga terdapat 11 liang luka, yang salah satu daripada luka tersebut di leher
beliau sehingga kekal sampai ke akhir hayat. Parut daripada luka tersebut, wanita inilah yang membangkitkan semangat. Wahai kaum lelaki, wahai kaum lelaki, bangunlah kalian untuk meneruskan perjuangan untuk menyebarkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah seandainya Muhammad itu meninggal dunia, kalian lemah, Masya Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu melainkan seorang rasul, sebelum baginda telah banyak rasul telah datang ke atas muka bumi ini. Afa immata au qutilan qalamtum ala aqabikum. Apakah seandainya Muhammad itu wafat ataupun dia terbunuh, kalian berpaling tadah lalu meninggalkan medan perjuangan. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling tadah daripada jalan Allah Ta'ala, dia sedikit pun tidak akan memudaratkan Allah Ta'ala. Wa sayajzillahu syakirin. Dan pasti Allah Ta'ala akan membalas balasan yang besar kepada hamba yang bersyukur, iaitu yang meneruskan perjuangan sekalipun Nabi besar Muhammad SAW telah pun wafat. Dan Allah Ta'ala memberikan semangat kepada orang Islam dengan firman-Nya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Berapa banyak sebelum baginda Muhammad SAW para nabi yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, berperang dengan bilangan-bilangan yang banyak, Masya Allah. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Sebarang ujian, mihnah, cubaan yang mereka alami di jalan Allah Ta'ala tidak melemahkan mereka. Wa mastakanu, mereka tidak merasa hina. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala mencintai orang yang bersabar. Wa ma kana qawlahum, tiadalah ungkapan umat akhir zaman saat mengalami ujian berat daripada Allah Ta'ala, hanya doa yang keluar daripada mulut mereka, illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, wa israfana fi amrina, sebarang kesilapan kami dalam urusan agama ini, wa thabbit aqdamana. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, tapak kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, bantulah kami menewaskan musuh-musuh yang ingkar dan kufur kepadamu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, berkat daripada semangat yang ditiupkan oleh seorang wanita tadi, maka bangkitlah kembali rijal-rijal lelaki yang untuk menyelamatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nusaibah yang hampir-hampir pingsan, bila dibuka matanya, soalan yang pertama keluar daripada mulut Nusaibah, apakah baginda Muhammad SAW masih hidup ataupun telah wafat? Masya Allah. Tercengang orang yang melihat keadaan beliau yang begitu kasih kepada baginda Muhammad SAW, yang begitu kental semangat dia, tak pernah lemah, sentiasa bangkit untuk memperjuangkan agama. Saat dikhabarkan berita kepada beliau, wahai Nusaibah, sesungguhnya suami kamu telah wafat. Masya Allah, diberitahu, jangan beritahu pada aku tentang suami aku pada hari ini, tetapi aku nak tanya soalan, apakah baginda Muhammad SAW masih hidup? Itulah semangat yang ada di kalangan umat Islam pada zaman dahulu kala, sehingga mereka telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan firman-Nya, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang beriman ada lelaki yang mana mereka telah membenarkan apa yang mereka janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu. Sebahagian di antara mereka yang telah menyempurnakan keperluan-keperluan agama, tuntutan-tuntutan agama, yang mana Masya Allah, wa minhum man yantazir, sebahagian di antara mereka yang masih menunggu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, di malam ini Masya Allah, dalam masa yang berbaki ini, saya nak bercerita tentang bagaimana baginda SAW telah bergerak bersama dengan para sahabat memerangi kaum Yahudi dalam peperangan yang dinamakan Ghazwatul Khaybar, peperangan Khaybar yang terkenal di dalam sejarah Islam. Orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah, mereka asalnya adalah Yahudi yang datang ke Madinah untuk berjuang bersama dengan Nabi SAW untuk menyebarkan kalimah Allah Ta'ala. Tetapi saat mereka mendapat tahu Nabi akhir zaman bukan lahir di kalangan bangsa Yahudi, mereka telah berubah menjadi pengkhianat kepada baginda SAW dan telah berpakat dengan kaum orang-orang munafik untuk mereka menyerang baginda SAW dalam peperangan Ahzab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun demikian, sebelum baginda SAW menjalankan peperangan Ahzab, sebelumnya Nabi SAW telah pergi dalam peperangan Hudaibiyah. Pulang daripada perjanjian Hudaibiyah, Nabi SAW telah mengajak semua para sahabat yang terlibat dengan Ghazwatul Hudaibiyah untuk pergi bersama dengan baginda menyerang
Khaybar yang merupakan markas Yahudi yang terbesar di Jazirah Arab pada ketika itu. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan waktu itu Nabi telah mensyaratkan hanya mereka yang telah menyertai Bai'atul Ridwan, yang bersama dengan Nabi dalam peperangan Hudaibiyah saja diajak berperang, dan seandainya ada orang lain yang berminat nak menyertai peperangan ini, mereka boleh berperang untuk dapat pahala, tetapi mereka tidak akan mendapat harta ghanimah. Apa pelajaran yang kita belajar daripada sini? Masya Allah, untuk memerangi Yahudi bukan syarat kekuatan, tetapi Nabi nakkan keikhlasan, dan mereka yang datang untuk memerangi orang Yahudi di Khaybar adalah orang yang sempurna perjuangan, pengorbanan dia, amal dia, yang tidak terpengaruh sedikit pun dengan orang kata kehebatan musuh-musuh Allah Ta'ala. Lalu dibawalah mereka ini sampai ke Khaybar. Nabi SAW bergerak di waktu malam sampai di Khaybar waktu subuh. Masya Allah. Bila mana selepas subuh, orang-orang Yahudi keluar daripada Husun, daripada tempat mereka. Orang Yahudi waktu itu mereka ada kubu yang terkenal, ada 8 pintu. Masya Allah, mereka telah buat tempat yang begitu cantik. Di bawahnya ada air, dalamnya mereka simpan makanan, sampai kalau mereka dikurung selama bertahun-tahun pun makanan itu tidak akan habis. Mereka telah letakkan 10,000 tentera yang paling pandai, yang paling handal untuk memelihara, mengawal kubu tersebut. Dan mereka telah letakkan 1,000 pemanah yang paling pakar, yang paling tepat untuk menghalang sesiapa saja untuk masuk ke dalam husun tersebut. Keluar mereka pada waktu pagi, mereka terperanjat melihat baginda SAW telah datang. Mereka telah mengatakan Muhammad telah datang, Muhammad telah datang bersama dengan tentera yang begitu ramai. Orang Yahudi berlari ketakutan, masuk lari menyembunyikan diri mereka ke dalam kubu tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW telah buat mesyuarat dengan para sahabat. Hari pertama telah berlaku pertembungan mubarazah. Orang Yahudi telah menghantar wakil dia untuk berperang, Masya Allah, dengan para sahabat untuk kali pertama. Nabi SAW telah memegang sebelumnya sebuah panji-panji. Nabi SAW telah bersabda, la u'tiyanna hadhir rayah, aku akan berikan bendera ini kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul, yang mana dia akan menunaikan tanggungjawab di atas panji-panji ini. Dia tidak akan lari daripada medan pertempuran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, bermalam para sahabat, Masya Allah, dalam keadaan mereka ini bercita-cita, alangkah bertuahnya kalau saya individu yang diberikan peluang untuk memegang panji-panji tadi, bukan untuk dapat pangkat, tetapi menjadi lelaki yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Hadirin dan rahmati oleh Allah, ternyata keesokan hari Nabi SAW memanggil di manakah Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib datang kepada Nabi SAW dalam keadaan matanya sedang sakit. Nabi SAW serahkan bendera ini pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, macam mana saya nak bertempur ya Rasulullah? Saya nak pandang kaki saya pun saya tak nampak, mata dia sakit waktu itu. Nabi SAW telah ludahkan air ludah dan menyapu di mata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala mata tersebut telah sembuh, dan Sayyidina Ali telah bertempur. Pada pertempuran mubarazah yang pertama, Sayyidina Ali telah menewaskan orang Yahudi, Masya Allah, dan akhirnya mati. Begitulah juga 3-4 orang Yahudi telah bertempur dengan orang Islam, semuanya mati. Maka akhirnya hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada malam itulah Nabi SAW telah bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah telah menurunkan pertolongan kepada umat Islam. Nabi bukan melawan Yahudi dengan kekuatan material, tetapi Nabi SAW telah melakukan munajat dan doa kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah telah turunkan ayat Quran, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min diyarihim li awwal hashr. Allah lah yang mengeluarkan, mengusir orang-orang Yahudi daripada rumah-rumah mereka pada hasyar yang pertama. Hasyar yang pertama, orang Yahudi telah diusir oleh Nabi. Yahudi Bani Quraizah dihalau oleh Nabi keluar daripada Madinah, dan mereka telah lari ke negeri Syam. Hasyar yang kedua adalah Nabi SAW telah menyerbu perkampungan orang Yahudi, yang mana mereka adalah menjadi pusat untuk menyebarkan fitnah dan juga propaganda untuk, Masya Allah, menyerang umat Islam dalam pertempuran-pertempuran, khususnya peperangan Ahzab. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, kerana itu Nabi terpaksa menyerang orang Yahudi. Selagi mereka tidak dicantas, mereka akan banyak menyusahkan baginda Muhammad SAW dan para sahabat. Lalu dengan
keberkatan munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allah sebut dalam Quran, ma zanantum annahum mani'atum husunuhum min Allah. Kamu sama sekali tak akan menyangka orang Yahudi ni akan, orang kata, terkeluar daripada husun ini, daripada tembok-tembok ini, kerana mereka telah menyediakan persiapan yang sangat rapi yang tak akan sesiapa pun mampu untuk menembus masuk ke dalam kubur mereka. Tetapi wa qadhafa fi qulubihim ru'ab, lalu Allah campakkan ke dalam hati orang-orang Yahudi ni ketakutan. Masya Allah, wa qadhafa fi qulubihim ru'ab yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Lalu dengan ketakutan tadi, mereka sendiri yang telah menghancurkan rumah-rumah yang mereka telah bina bertahun-tahun. Yang mana inilah ulama kata, apa yang dilakukan oleh modus operandi yang dilakukan oleh Hamas dalam menyerang, Masya Allah, Israel pada waktu yang terakhir ini, mereka menekuni dan juga mengambil iktibar daripada suratul Hasyr. Bagaimana mungkin Israel boleh ditembus oleh orang-orang Islam yang mana mereka telah mengawal negara mereka dengan persiapan yang begitu rapi? Iron Dome mereka itu tak akan mampu ditembusi oleh peluru-peluru berpadu daripada luar. Tetapi Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, maka Allah telah beritahu, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran daripada kisah yang berlaku di Khaybar, supaya nanti di akhir zaman, kalau berlaku lagi di akhir zaman, kamu boleh mempelajari daripada bagaimana apa yang sahabat Nabi telah lakukan. Ternyata di antara seorang sahabat, maka dia telah bersedia untuk dilastikkan badan dia, dicampak ke dalam kubu tersebut, dan daripada dalam dia telah membuka kubu, pintu kubu, dan akhirnya para sahabat telah berduyun masuk ke dalam tembok tersebut, dan akhirnya Yahudi telah dikeluarkan, lelakinya dibunuh, wanita-wanitanya telah dijadikan hamba dan diberikan kepada umat Islam, dan baginda SAW telah dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan anak kepada, Masya Allah, daripada ketua pemimpin orang Yahudi. Dan akhirnya Masya Allah, Yahudi telah bertebaran di seluruh dunia, mereka tidak ada tempat tinggal lagi. Namun demikian, hadirin yang dirahmati Allah, maksud daripada perhimpunan kita pada hari ini, bagaimana kita nak gerakkan kembali intifadah, kebangkitan umat, ketika mana kita di akhir zaman ini kita melihat ketika mana dunia semakin sepi, sebagaimana disebutkan oleh pengacara kita. Sebaliknya hari ini kita nampak dunia barat nampaknya kelihatannya lebih bersemangat untuk memperjuangkan nasib orang-orang di Palestin, sedangkan umat Islam pada hari ini Allah uji mereka dengan ketakutan. Allah jadikan mereka pengecut disebabkan cinta dunia dan takut mati. Akhirnya umat Islam membisu dan sanggup melihat saudara seagama dengan mereka, anak-anak kecil kehilangan ibu dan ayah, menjadi anak yatim, wanita-wanita menjadi janda, manusia kehilangan, ribuan nyawa telah hilang, dan ribuan harta telah musnah. Dan hari ini tibalah waktu kita. Palestin sedang memanggil kita, orang-orang di Gaza sedang memanggil kita, rakyat Malaysia, menjelang masuknya tahun baru 2024. Janganlah kita lupa bahawa ketika mana kita sedang diuji oleh Allah dengan banjir, tetapi saudara-saudara seagama dengan kita sedang diuji oleh Allah dalam musim dingin, musim sejuk. Mereka tak ada tempat untuk mereka tinggal. Masya Allah, pengalaman saya pergi bersama dengan MAPIM pada tahun 2021, pergi ke Syria, Masya Allah, untuk menyampaikan bantuan. Kita tengok bagaimana sukarnya umat Islam hidup dalam kemah. Masya Allah, dalam kemah itulah satu keluarga akan tinggal bersama dengan anak isteri mereka, berbekalkan makanan yang mereka ambil daripada kami satu kali satu hari untuk makan satu keluarga. Kita tahu musim sejuk, anak-anak kecil selalu lapar, tetapi Masya Allah, semoga Allah merahmati umat Islam di Gaza. Iman mereka begitu kuat. Kalaulah Allah Ta'ala bagi ujian ini pada kita, pada keluarga kita, mungkin kita tak mampu untuk menghadapinya. Namun demikian, Masya Allah, Allah Ta'ala bagi ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak akan berikan sesuatu di luar kemampuan hambanya. Namun demikian, Masya Allah, walaupun mereka ini mampu menanggung. Saya pernah berjumpa dengan satu orang pelarian daripada Syria yang sedang bermukim di Turki. Diberitahu, Ustaz, jika iman tidak kuat di hati kami, kami boleh jadi gila. Kenapa? Satu malam seluruh ahli keluarga kami telah hilang. Satu orang ustaz daripada Syria pernah mengajar di tahfiz saya. Saya bangun pagi, saya tengok dia sedang menangis dalam sujud, dalam tahajud. Saya tanya, kenapa ustaz? Dia kata, Maulana, malam tadi seluruh ahli keluarga saya mati di bom. Tak tinggal seorang pun adik-beradik saya.
mak ayah saya telah mati. Bayangkan ini perasaan. Masya Allah, hari ini kita umat Islam di Malaysia nak bunuh kucing pun kita takut, tak sanggup. Tetapi bila mana manusia tidak ada iman, bahayanya lebih bahaya daripada seekor serigala yang lapar. Ulama kata sebab itulah Allah hantar Nabi untuk bimbing manusia. Biasanya orang kafir bila dia jadi zalim, dia tidak ada peri kemanusiaan, dia melampaui batas. Tetapi kita dalam perang pun umat Islam diajar ada adabnya. Tak boleh bunuh orang tua, tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh rosakkan tempat tinggal, tak boleh rosakkan kebun-kebun. Ini kita ada tertib dalam perjuangan. Untuk itu insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, rakyat-rakyat Malaysia yang menjadi harapan bagi rakyat Palestin, rakyat di Gaza sedang menanti anda semua. Maka untuk itulah sama-sama kita hulurkan bantuan dan kita semarakkan semangat perjuangan ini. Jangan sampai habis disebabkan orang kata kesibukan kita. Hari ini alhamdulillah kita telah menjalankan banyak orang kata boikot-boikot yang hari ini kita telah nampakkan kesannya. Namun demikian tidak cukup sekadar itu. Hulurkanlah bantuan harta-harta kita. Hari ini tabung Gaza sedang menanti kita. InsyaAllah kita salurkan bantuan ini sebanyak mungkin. Mudah-mudahan di hari kiamat, walaupun kita tidak bersama dengan mereka dalam menghadapi ujian ini, tetapi dengan solidariti kita yang kita tunjukkan, insya-Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan bangkitkan kita bersama dengan mereka di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Amin rabbil alamin. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala sama-sama kita semarakkan ungkapan intifadah pada hari ini, majlis intifadah pada hari ini, supaya bangkit kembali semangat umat Islam di seluruh dunia. Kita tidak lemah. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun in kuntum mu'minin. Allah sebut dalam Quran, jangan pernah kamu merasa lemah, jangan pernah berduka cita. Kalian umat yang paling tinggi seandainya kalian beriman pada Allah Ta'ala. Mengakhiri majlis kita pada malam ini, saya nak mengajak tuan-tuan ikut saya insya-Allah. Kita sama-sama mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa? Masya Allah. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa ya'ud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.